Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil kainat الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Pada malam ini di surau Al-Hidayah section 5 Bandar Baru Bangi bertemu lagi kita untuk membicarakan perkara yang berkaitan dengan awal Muharram disertai dengan penghayatan terhadap peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh orang kita dengan ma'al hijrah. Maka marilah sama-sama kita pada malam ini ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah taala kerana kita dah masuk tahun baru 1440 berapa tuan-tuan? 40 berapa? 7. 1447 tahun baru Islam. Ini tahun baru Islam yang sebenar. Umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Kita masih sihat, masih melakukan ibadah, jaga diri daripada perkara yang boleh merosakkan akidah, merosakkan kepribadian kita sebagai orang mukmin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih As-Sahih ataupun Sahih Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Ibnu Abbas lah berkata, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Nabi diutuskan, Nabi kita menerima wahyu ataupun diangkat menjadi Rasul menerima wahyu ketika berusia 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sanatan. Selepas itu, selepas Nabi diangkat menjadi Rasul, baginda menetap di Mekah selama 13 tahun. Selepas baginda menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, selepas itu 13 tahun baginda menetap di Mekah, yuha ilaih, menerima wahyu, maknanya diturunkan wahyu kepadanya. Thumma umira bil hijrati. Kemudian diperintah supaya berhijrah. Siapa yang memerintah Nabi kita ini? Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Fahajara, maka baginda pun berhijrah 10 sinin, 10 tahun. Maknanya selepas baginda hijrah ke Madinah, baginda menetap di sana 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63, dan baginda wafat ketika usianya 63 tahun. Daripada kenyataan Ibnu Abbas ini, apa yang dapat kita fahami, bahawasanya Nabi kita terima wahyu usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun tu macam mana keadaan Nabi? Macam mana keadaan Nabi sebelum terima wahyu?
Nabi seorang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan buka surah Ad-Duha, apa surah Ad-Duha? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kita berhenti kat ayat ini. Wa wajadaka dhallan fahada. Ada orang dia bergantung pada terjemahan, maka dia faham ayat ni macam ni. Maka Allah Ta'ala mendapati Nabi Muhammad itu sesat akidah, sesat agama. Maka Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Subhanallah, maknanya Nabi ni sesat agama ke? Sesat akidah? Tidak. Ayat ini membawa maksud Nabi tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan isi kandung Al-Quran, dan Nabi tidak mengetahui tafasil, perkara-perkara yang detail berkaitan dengan hukum hakam syarak, sebab Nabi tak diturunkan wahyu lagi kepada dia. Bukan maknanya Nabi itu sesat, Nabi itu kafir, kemudian baru dapat hidayah. Bukan. Memanglah kalau berdasarkan kenyataan Ibnu Abbas, Nabi terima wahyu ketika berusia 40 tahun, tetapi sebelum 40 tahun baginda beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita sebagai orang Islam tidak boleh mengatakan bahawa si Nabi ni asalnya tidak kenal Allah Ta'ala, kemudian baru kenal Allah Ta'ala. Bukan begitu. Itu satu perkara. Kemudian daripada kenyataan Ibnu Abbas tadi, fa'umira bil hijrah thumma umira, kemudian baginda diperintah untuk berhijrah. Diperintah ni maknanya disuruh. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah bukan kerana takut pada ancaman orang-orang kafir nak bunuh dia, tetapi Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tanfir li amrillah. Hari ini ada orang kata apa? Tu yang cepat Nabi Muhammad cabut lari tinggal Mekah, cabut lari lah. Takut kena bunuh, lagi ke Madinah. Ini istilah yang tidak ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka boleh mengata Nabi ini lari daripada, Nabi ini takut daripada ancaman orang kafir yang nak bunuh Nabi. Sedangkan sifat Nabi yang kita belajar dalam akidah, tuan-tuan, apa dia? Sifat yang wajib bagi Nabi, apa dia, tuan-tuan? Termasuk para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah asy-syaja'ah. Nabi berani. Nabi berani, Nabi tidak takut. Maka Nabi berhijrah itu bukan takut pada ancaman orang kafir Quraisy, tetapi melaksanakan perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala yang memerintah baginda supaya meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Thumma umira bil hijrati. Dan sedia maklum, dan di banyak kali kita ulangi, Nabi ni seorang yang berani, seorang yang gagah, seorang yang perkasa, seorang yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, maka mana mungkin Nabi takut pada ancaman orang kafir di Mekah? Nabi tidak pernah takut. Nabi seorang yang sangat berani. Bukan macam kita takut. Nampak dia jalan gelak gelita, takut. Contohnya. Maka Nabi tidak ada sifat takut. Yang harus berlaku takut pada para Nabi adalah dipanggil al-khawfu tabi'i, takut yang biasa. Nah, itu harus berlaku pada Nabi. Tapi takut seperti yang dinyatakan tadi itu mustahil bagi para Nabi dan juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Selepas sampai di Madinah, disebut oleh Ibn Abbas 10 sinin, 10 tahun baginda menetap di Madinah.
kemudian wafat ketika berusia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa hijrah ini pada bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-13 selepas baginda menerima wahyu, dan ianya berlaku pada hari Isnin. Peristiwa hijrah Nabi SAW berlaku pada hari Isnin. Maknanya bila berlaku peristiwa hijrah Nabi sampai ke Madinah, maka bermulalah tahun Islam, takwim yang sebenar mengikut turutan yang kita guna sampai ke hari ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seperti mana disebut bahawasanya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Wastumbi'a yaumal Itsnain. Nabi dapat kenabian, dapat wahyu pada hari Isnin. Wa tuwfiya yaumal Itsnain. Nabi wafat pada hari Isnin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal Itsnain. Baginda keluar berhijrah daripada Makkah ke Madinah pada hari Isnin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnain. Baginda sampai ke Madinah pun pada hari Isnin. Warafa al-hajar al-aswad yaum al-itsnain. Baginda angkat peristiwa Nabi angkat hajar aswad berlaku pada hari Isnin. Semua itu berlaku pada hari Isnin. Hari Isnin hari yang sangat istimewa, tuan-tuan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dipahami di sini, Nabi berhijrah adalah melaksanakan perintah Allah, bukan takut pada ancaman orang kafir. Cuma disebut dalam kitab sejarah, sebab hijrah Nabi adalah orang kafir Quraisy telah mendapati ramai orang Islam sudah berhijrah ke Madinah, dan ramai manusia telah menerima dakwah baginda alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sebab Nabi kita menyebarkan kebenaran, walaupun dihalang, walaupun dilarang, walaupun dibuat bermacam-macam oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga ada yang memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la majnun, dia ni gila, Nabi gila. Innahu la sahir, dia ni sihir. Yang ni kata gila, yang ni kata sihir. Dia orang tak boleh terima apa yang Nabi buat. Sampai orang boleh ikut Nabi Muhammad, dia tak boleh terima. Orang kafir tidak boleh terima. Lalu mereka melabelkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila, kemudian orang tukang sihir. Sehingga orang kafir tak boleh buat apa dah. Sebab ramai dah orang terima dakwah Nabi. Dia kata pada Nabi, fitnah pada Nabi. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita baca sejarah Nabi, macam mana Nabi berdakwah? Selepas Nabi berdakwah, orang kafir ikut kat belakang. Nabi berdakwah, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala, kamu akan berjaya. Orang kafir ikut kat belakang ni, dia kata, ini penipu, pembohong, ini gila, ini sihir, ahli sihir. Terang-terangan Nabi tengah solat, orang kafir letak tanah di atas kepala Nabi. Sampai Nabi balik ke rumah, orang rumah dia tanya, kenapa sampai berdarah kepala ni? Sampai tahap macam tu, sekali kamu melakukan kamu, hancurkan mereka, mintalah doa agar Allah Ta'ala menurunkan azab. Apa jawapan Nabi? Hebatnya Nabi kita, kesabaran dia. Sesungguhnya semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka, fa innahum qaumul la ya'lamun. Satu kaum yang tidak tahu kebenaran. Sedangkan Nabi, kalau Nabi nak berdoa, ya Allah kau turunkan azab kepada mereka, sekejap je azab itu akan turun. Seperti yang berlaku pada Nabi-Nabi sebelum ini. Kalau kaumnya buat kejahatan, menyakitinya dan seumpamanya, mereka akan doa minta pada Allah Ta'ala turunkan azab, terus turun azab ke atas kaum itu. Tetapi Nabi kita tidak berdoa, Allah mahdihim, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, fa innahum qaumul la ya'lamun. Betapa ihsan dan sifat yang begitu baik yang ada pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran Nabi berdakwah sampai tahap macam tu sekali, sehinggalah pembesar-pembesar kafir Quraisy di kota Mekah
telah berkumpul sesama mereka. Fajtama'u litasyawur, berkumpul dan berhimpun untuk tasyawur, iaitu melakukan mesyuarat, bermesyuarat. Tasyawur, bermesyuarat, nak berbincang berkaitan dengan Muhammad. Apa yang perlu kita lakukan pada si Muhammad ini? Ibarat macam itulah. Mereka berkumpul nak bermesyuarat untuk membincangkan perihal Muhammad. Mesyuarat nak bincang pasal Nabi Muhammad je. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka berkumpullah orang-orang kafir Quraisy di satu tempat, namanya Darun Nadwah. Tempat nama dia Darun Nadwah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu mereka berkumpul dan bermesyuarat. Fahadarahum iblis. Dengar baik-baik tuan. Dan di saat itulah, dan di waktu itulah, hadarahum iblis. Iblis hadir. Tiba-tiba muncul iblis. Fi suratin syaikhin najdi. Iblis muncul dengan rupa seorang lelaki tua daripada Najd. Dia tidak menjelma dengan rupanya yang asal, tidak. Dia menjelma dengan rupa orang yang sudah tua, syaikh, berasal daripada negeri Najd. Dan tuan-tuan tahu kan, Najd ini adalah di antara kawasan yang Nabi pernah khabarkan kepada umatnya melalui doanya akan munculnya fitnah agama yang begitu dahsyat di Najd. Dan di sana juga akan munculnya tanduk syaitan. Ini banyak kali kita sebut dalam kuliah-kuliah kita. Najd adalah antara tempat yang Nabi sebut akan munculnya tanduk syaitan, akan berlakunya fitnah agama daripada sana. Hari ini ajaran tanduk syaitan itu memang ada, memang betul apa yang Nabi sebut. Mereka menyesatkan umat Islam berakidah dengan akidah yang songsang. Apa akidah mereka? Akidah ajaran sesat daripada Najd ini, beriman Allah Ta'ala di atas langit, di atas aras, beranggota turun ke bawah, naik ke atas. Siapa yang tidak sehaluan, tidak satu fikirah dengan dia, tidak ikut manhaj dia, maka dikira bid'ah sesat, masuk neraka. Ada Muhammad ini dikaji asal usulnya, pengasasnya daripada Najd yang Nabi sebut tanduk syaitan. Kita berdepan dengan cabaran ini, fitnah ini, dalam keadaan umat Islam berdepan dengan pelbagai ujian. Ada pula ajaran tanduk syaitan mengganggu lagi kestabilan akidah umat Islam. Sebab itulah kita kena berjaga-jaga dalam perkara seperti ini. Lalu dalam mesyuarat itu munculnya iblis dengan rupa orang tua yang daripada Najd. Fa asyara kullu bi ra'yin, setiap yang hadir itu, maka yang hadir dalam mesyuarat itu asyara. Fa asyara kullun bi ra'yin, mengisyaratkan pandangan, maknanya melontarkan pandangan, melontarkan cadangan. Wa iblis yarudduhu, iblis tolak cadangan itu. Ataupun dia kata kita ketepikan dulu cadangan ini. Yang ini pun kita nanti dulu. Ibarat seperti itu iblis, dia memainkan peranan dalam mesyuarat tersebut. Iblis tuan-tuan datang mesyuarat, bukan manusia, iblis. Dengannya iblis tak boleh hadir ke dalam mesyuarat. Ya. Sehinggalah Abu Jahal berkata dalam mesyuarat tersebut, dalam perhimpunan tersebut, maka Abu Jahal berkata, kita ambil daripada setiap kabilah kita ini, daripada Bani Quraisy, kita ambil daripada setiap kabilah itu seorang pemuda, kita bagi, kita kasih pada setiap pemuda itu pedang. Kemudian kita suruh mereka bunuh Muhammad serentak. Bila ini berlaku, bila darah Muhammad tumpah ke tanah, mana mati, dibunuh oleh pemuda-pemuda tersebut, maka para pengikut Nabi Muhammad daripada Bani, terutama sekali Bani Abdul Manaf, tidak boleh buat apa-apa tindakan. Kenapa? Sebab yang bunuh Muhammad itu pengikut kabilah dia juga. Apabila cadangan supaya Muhammad dibunuh dengan cara seperti itu, iblis cepat-cepat kata apa? Hadza huwa ar-ra'yu. Inilah cadangannya. Inilah yang paling sesuai. Ibarat kita terjemah, bunuh Muhammad.
macam tu. Jadi mereka bersepakat dengan cadangan ini. Allah Ta'ala Maha mengetahui segalanya, lalu dikhabarkan kepada Muhammad melalui malaikat, bagi tahu Muhammad bahawa sebenarnya orang kafir sudah merancang untuk membunuh kamu. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan perintah supaya Nabi Muhammad berhijrah. Jadi ceritanya tuan-tuan, orang kafir pun pergi cepat-cepat ke rumah Nabi di Mekah, mengepung rumah Nabi. Sebelum itu Nabi sudah panggil Sayyidina Ali dan berkata kepada dia, "Nam ala firashi wa tasajja bi burdi fala yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu." Malam ni engkau tidur di tempat tidur aku. Sayyidina Ali dijemput, diajak oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi supaya ganti tempat dia. Di tempat tidur tu dia suruh Sayyidina Ali baring tidur di tempat tidurnya. Betapa untungnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, tuan-tuan, beruntungnya Sayyidina Ali boleh tidur di tempat tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedia maklum, kalau kita belajar ilmu agama, berdasarkan ulama, setiap tempat yang Nabi sentuh, Nabi duduk, Nabi sandar, Nabi baring, maka tempat itu berkat. Kalau betul ada sejarah menyatakan Nabi Muhammad duduk dekat surau ni, tapi itu tak tahulah. Berkat tempat itu, barakah. Sebab apa? Sebab setiap tempat yang diduduki oleh Nabi, disentuh oleh Nabi, tempat itu barakah. Apa makna barakah? Kebaikan. Kenapa? Betul ke macam ni? Sampai tahap macam tu hebatnya Nabi. Setiap tempat dia duduk, tempat dia baring, tempat dia sandar, tempat dia sentuh, berkat. Betul ke? Mana dalil? Mana dalil pula? Dalilnya ada, tuan-tuan. Dalam hal ini dalilnya ada, iaitu Nabi sendiri yang bagi tahu pada umat dia, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup ada baik bagi kamu, aku mati nanti pun ada baik bagi kamu. Baik itu apa? Barakah. Ambil berkat. Hari ini orang duk salah faham ambil berkat. Itu yang jadi pening tu. Itu jadi pening. Petikai tak boleh cium Al-Quran, contohnya takbil mushaf. Boleh memesongkan akidah. Esok akidah apa pula ni? Cuba terangkan. Bab cium Al-Quran ni ulama dah sebut dalam kitab-kitab fiqh. Kata ulama salafus salih, takbilul mushaf dia panggil, ataupun takbilul musahif. Quran tu lepas baca kita cium ataupun letak di muka kita. Dibolehkan. Hari ini kalau sebut dia tu, ini boleh membawa merosakkan akidah. Kena terangkan. Ulama kata tak macam tu. Kenapa tiba hari ni macam tu pula? Berbeza sangat. Jadi bab berkat-berkat ni kena beri penjelasan. Dia apa cerita bab berkat-berkat ni akhir-akhir ni kan? Cium Quran pun tak boleh. Nak ambil berkat Quran pun tak boleh. Dan tak kata oleh cium Quran tu kan nak cium batu pula. Kan nak cium tanah pula. Quran benda yang dimuliai, dijaga, ya. Sebenarnya berkat, ambil berkat ni daripada benda yang memang confirm ada barakah. Dalam Islam dihaluskan, tapi dengan syarat kepercayaan kita yang memberi manfaat dan mudarat bukan benda itu. Siapa yang beri manfaat mudarat hakikatnya siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak bagi tahu perbuatan ambil berkat ni memang berlaku. Di zaman salafus soleh lagi berlaku. Ini banyak kali kita ulangi. Antara bukti boleh ambil berkat dengan peninggalan Nabi. Bukankah kalau tuan-tuan baca sejarah Khalid bin Walid, panglima perang, dia ni bukan dalam ketenteraan, dia bukan tentera biasa. Dia qaidul jaish. Qaidul jaish ni panglima yang paling hebat kan dalam ketenteraan. Tentera dulu bukan macam zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman sekarang kalau berperang, tekan Swiss je, peluru pemandu pergi. Dulu mana ada benda-benda macam tu, musuh dekat-dekat tu, pancung sana, tikang sana. Berdasarkan kitab-kitab yang kita baca, kita tak sebab zaman itu. Jadi orang kata kekuatan rohani seseorang tu
Sangat hebat. Berdepan dengan musuh. Kalau benda tu berlaku pada kita, berdebar-debar tuan-tuan, depan mata, senjata tak kat kepala, berdebar-debar. Jadi Khalid bin Walid panglima perang, seorang yang berani, seorang yang hebat. Satu ketika tuan-tuan, diriwayatkan bahawasanya dia punya topi perang dia hilang. Dia berperang, dia pakai pakaian perang, ada topi dia kalau uswah, untuk melindungi benda-benda tajam kena kat kepala ke apa ke dan seumpamanya lah. Ataupun nak menjadikan tanda itulah panglima perang, jadi tentera lain pun semangat nak berperang. Dia cari, dia punya topi dia ni hilang, topi perang ni hilang. Cari akhirnya jumpa. Cepat-cepat dia pegang, dia bagi tahu pada orang lain, orang ramai, tahu tak topi ini, aku letak pada topi ini, kolonsuah dia panggil, ada padanya aku letak rambut Nabi SAW. Rambut Nabi. Kemudian Khalid bin Walid kata apa? Setiap peperangan yang aku pergi dengan aku pakai topi perang ini, mana-mana peperangan yang aku pergi, aku bertempur, menang. Tak pernah kalah. Bila dia pakai topi yang ada rambut Nabi tu, menang. Berkat Nabi. Bukan Nabi yang memberi kemenangan, yang memberi kemenangan Allah Ta'ala, tapi berkat rambut Rasulullah. Itu makna, itu contoh barakah. Hari ni orang tak berapa faham berkat. Nak faham macam mana budak-budak kita duk main game, duk main handphone 24 jam, nak faham macam mana? Yang orang tu nak ber-TikTok sana ber-TikTok yang benda yang lara-lara lah. Ber-TikTok untuk kuliah agama tak apa. Itu maksud dia. Kita nak tahu benda-benda seperti ini. Kita kembali kepada tadi, Sayyidina Ali dipanggil supaya tidur tempat Nabi. Jadi untungnya Sayyidina Ali tuan-tuan, Masya Allah. Orang Nabi suruh dia tutup selimut badan dia dengan selimut Nabi yang Nabi guna, warna hijau ketika itu. Maka Nabi bagi tahu kepada Ali, Sayyidina Ali, maka kamu tidak akan ditimpa oleh apa-apa perkara yang tidak diingini. Wa akhadha usdatan. Kemudian Nabi pun ambil tanah dengan tangkap tangannya, Nabi ambil, Nabi pun keluar. Orang kafir yang kepung rumah Nabi tak nampak Nabi keluar. Fawada'at turaba ala ru'usihim, maka Nabi meletakkan tanah yang dia pegang itu ke atas kepala mereka, sambil baginda alaihi salatu wassalam membaca surah Yasin, awal surah Yasin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Ta'ala membutulkan pandangan mereka di saat itu. Mereka tak nampak Nabi keluar daripada rumahnya, depan mereka tidak nampak. Allah Ta'ala membutulkan pandangan orang-orang kafir yang kepung rumah Nabi di saat itu. Nabi pun keluar begitu sahaja. Tiba-tiba ada orang datang kata, "Kau dia ni tunggu apa?" Dia kata, "Kami tunggu Muhammad keluar. Kami nak bunuh dia." Dia kata, "Muhammad dah keluar. Kamu duduk berdiri kat situ apa?" Itu dia dikejar tu. Muhammad. Di situlah bermulanya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab hijrah Nabi, orang kafir dah sepakat untuk membunuh Nabi. Bunuh tu dah, bukan tangkap, bukan saman, bukan pukul, bukan. Bunuh. Orang dulu main bunuh-bunuh tuan-tuan. Tak buah hati bunuh terus. Kalau tangkap ni payah, kena jaga, kena beri makan, kalau sakit kena ubat, payah bunuh terus kan. Hatta benda ini berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah bermulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan Nabi ke Madinah, secara ringkasnya kisah ini, siapakah menemani baginda alaihi salatu wasallam? Tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana selepas kewafatan Nabi SAW, beliau telah menjadi khalifah bagi umat Islam di atas muka bumi ini, yang pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW, dengan persetujuan semua umat Islam yang ada pada masa itu. Sebab bila Nabi wafat, mereka ni macam berbincang, siapa nak jadi pemimpin. Lalu mereka bersepakat kepada Sayyidina Abu Bakar, sebab mereka mendapati
Sayyidina Abu Bakar ini memiliki ciri-ciri seorang pemimpin yang hebat. Walaupun tidak 100% seperti Nabi Muhammad SAW, tapi dia ada ciri-ciri kepimpinan. Seorang yang begitu akidahnya kuat, seorang yang tawaduk, berakhlak dan seumpamanya. Lalu diangkat menjadi pemimpin Islam yang pertama selepas kewafatan baginda alaihi salatu wasallam. Tapi cerita ya tuan-tuan, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi SAW, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengawal segala pergerakan Nabi. Bila mereka berjalan, Nabi sekejap berjalan depan Nabi, sekejap berjalan belakang Nabi, depan belakang. Nak kawal Nabi ni, takut nak jaga Nabi ni, takut ada benda-benda yang boleh memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sampai ke Yathrib, iaitu nama lama bagi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu tak ada nama Madinah, selepas itu baru ada. Asal tempat yang Madinah yang tuan pergi ziarah hari ini tu, dulu dikenali sebagai Yathrib, Yathraba. Tapi hari ini selepas itu ditukar namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau tuan-tuan kata kami nak pergi Yathrib, orang pelik. Kalau pergi Madinah, tahu. Tapi Yathrib tu nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Nabi SAW sampai ke Madinah, dan Nabi masuk ke kota Madinah melalui satu kawasan di penjuru kota Madinah itu. Nama dia, siapa tahu? Thaniyatul Wada'. Kita pernah dengar nasyid, Tala'al badru alaina. Sama? Min saniyatil wada'. Apa makna saniyatil wada' tu? Tala'al badru alaina tu tahulah. Telah muncul ke atas kami bulan purnama. Min daripada saniyatil wada' tu apa benda? Wah, kau cari buka buka ni. Saniyatil wada' tu nama tempat. Macam sini, Bandar Baru Bangi. Macam ni. Sungai Tangkas, Kajang, lebih kurang macam tu lah. Saniyatul Wada' tu nama tempat. Saniyatul Wada'. Nabi masuk ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah melalui pintu Saniyatul Wada'. Sebab itulah kita bila ziarah Madinah, kalau ada masa lah, pergilah ziarah juga Saniyatul Wada'. Itulah tempat laluan Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Sahabat pun tunggu setiap masa. Akhirnya nampak Nabi pada jauh. Baginda menyamakan Nabi seperti bulan purnama. Tuan-tuan, ini membuktikan kepada kita makhluk boleh disamakan dengan makhluk, walaupun untuk memuji. Kenapa Nabi Muhammad disamakan seperti bulan purnama? Sebab Nabi ini bercahaya, menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia. Badar ni bulan purnama. Tala'al badru, telah muncul bulan Badar, bulan purnama ke atas kami. Nampak Nabi pada jauh. Mereka umpamakan Nabi, samakan Nabi seperti bulan purnama yang begitu cerah pada waktu malam. Tidak ragu lagi itu adalah bulan. Ibarat begitulah Nabi SAW. Tujuan apa nak menyamakan Nabi dengan bulan tu? Tujuan nak memuji Nabi. Dalam akidah boleh kita samakan makhluk dengan benda lain untuk memujinya. Dan begitu juga samakan makhluk yang jahat dengan benda yang jahat untuk bagi tahu ni jahat. Macam Nabi samakan ajaran sesat yang muncul daripada Najat dengan qarnu syaitan, tanduk syaitan. Jahatnya ajaran sesat asal daripada Najat. Nabi samakan seperti qarnu syaitan, tanduk syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tidak boleh. Tak boleh menyamakan Allah Ta'ala makhluk. Jangan pula ada yang kata Allah seperti bulan purnama. Itu tidak boleh. Walaupun dengan niat untuk memuji Allah, lalu dia pun kata Allah umpama bulan purnama. Tidak boleh. Jadi dalam akidah tuan-tuan, Allah Ta'ala kita tidak boleh samakan dengan makhluk. Itu satu. Dan berkaitan dengan penyamaan ini, kita tidak boleh membayangkan Allah. Dengar baik-baik tuan-tuan, tak boleh. Membayangkan makhluk boleh, tak ada masalah. Ini banyak kali kita sebut dalam bab akidah. Membayangkan makhluk, tak ada masalah. Tapi nak membayangkan Allah Ta'ala tidak boleh. Hari ini ada orang berkata, kita kalau solat ni nak khusyuk, kita kena membayangkan Allah di depan kita. Aduh.
Engkau telah mendakwa membayangkan Allah. Tak boleh. Kita tak boleh membayangkan Allah. Kita hanya dituntut, disuruh untuk beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bukan membayangkan Allah. Dia kata bukan begitu ustaz, itu adalah maqamul ihsan. Paling tinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bila kita ibadah ni, kita kena membayangkan dan menggambarkan Allah Ta'ala di depan kita, melihat kita. Walaupun kita tak nampak, dia memang ada depan kita. Gila tuan-tuan. Mana boleh membayangkan Allah Ta'ala? Itu bukan khusyuk, itu kufur. Boleh rosak akidah sebab membayangkan dan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Itu sedikit cerita lah. Jadi sampailah Nabi ke Madinah. Dan Nabi mengeratkan hubungan persaudaraan antara Al-Ansar wal-Muhajirin. Kaum Ansar, kaum Madinah, Al-Muhajirin, mana orang Islam di Mekah pergi ke Madinah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita merenung sedikit peristiwa hijrah Nabi ini, kita akan dapati perjalanan sejarah hijrah Nabi ini penuh dengan pelbagai rahsia-rahsia dan cabaran-cabaran. Tapi sebab utama dalam peristiwa ini antaranya adalah orang kafir telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi bukan maknanya Nabi berhijrah takut pada ancaman orang kafir, tidak. Disebut sababu hijratihi, sebab peristiwa hijrah itu. Tapi Nabi berhijrah ke Madinah bukan sebab takut kena bunuh oleh orang kafir, tetapi melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala yang memerintah dia tinggalkan kota Mekah. Sehinggalah Nabi masuk kali yang seterusnya bersekian lama, iaitu waktu bila tuan-tuan? Dipanggil Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Mana Islam dah menguasai kota Mekah. Nabi masuk ke Mekah, sampai di dalam dekat depan Kaabah. Nabi suruh Sayyidina Bilal azan, melakukan azan di atas Kaabah, menunjukkan Islam telah berjaya membuka kota ini. Mekah telah menjadi negara Islam. Tapi selepas itu Nabi balik semula ke Madinah. Nabi menetap di sana selama-lamanya, maknanya sehingga akhir riwayat baginda alaihi salatu wassalam. Mereka, para anbiya dia sanggup tinggal tempat-tempat kelahiran mereka demi agama, berhijrah demi agama. Itu dia. Hari ini kita tak perlu dah berhijrah nak pindah ke negeri lain, negara lain. Tak ada kerja tuan-tuan. Tak darurat lagi. Kita tak darurat. Negara kita aman-aman, tak perlu nak pindah-pindah ke negara lain. Orang lain datang negara kita ada. Kita tak perlu lagi. Kita aman-aman. Tuan-tuan duduk dekat Bangi ni selamat je. Tak ada peperangan. Tak ada letupan bom mana, tidak ada. Semuanya hidup selesa. Boleh beli sarapan, boleh makan tengah hari macam biasa. Negara lain tu berperang, seminggu tak cukup makan tu kan. Basat tu. Kita bersyukur alhamdulillah. Tapi dalam mengakhiri peristiwa hijrah, apa yang perlu kita hijrah? Itu yang kita nak. Poin di situ. Iaitu kita buat pada tahun baru ini lebih baik dalam bab agama, bab ibadah, bab ilmu agama. Kita kena buat lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun baru ni aku nak buat lebih lagi daripada tahun sebelum ini. Buat apa? Buat perkara yang berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan majlis ilmu agama, berkaitan dengan ibadah. Sebab manusia ini apabila dia ke depan hidup, bukan maknanya umurnya makin panjang, sebenarnya makin pendek. Kita ni bila hidup ni, masa hidup ni maknanya kita dalam perjalanan nak pergi kepada kematian. Kita sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada alam barzakh. Cuma ajar kita belum sampai lagi tuan-tuan. Itu dia. Jadi ada peluang lagi kita nak berhijrah, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita mengajar agama dalam bab tasawuf, setiap orang Islam yang melakukan maksiat wajib bertaubat. Dia tak boleh berhenti je daripada melakukan perkara haram tapi tidak bertaubat. Dia kena berhenti daripada maksiat dan dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia kena berazam, aku tak nak buat dah benda itu. Kalau sekadar berhenti daripada buat benda haram, tak dikira taubat lagi. Dia masih lagi berdosa, dia kena bertaubat. Bila bertaubat dan kalau dengan cara yang betul, lengkap rukun dia, syarat dia, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah dosa-dosanya diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dalam hadis peristiwa hijrah. Dia hijrah ni mana perpindahan. Cuma hijrah Nabi berpindah daripada satu kawasan ke kawasan lain. Kita ni berhijrah pula daripada satu benda yang tidak baik, kurang baik kepada yang baik dan ataupun lebih baik. Ataupun sebelum ni pun kita dah baik dah, kita nak yang terbaik lagi. Nah, itulah sifat orang mukmin yang sejati, yang benar-benar ikut manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu. Nah, tuan-tuan ya. Itu dia. Jadi hijrah kita begitu. Tak perlulah, oh sebenarnya hijrah ni aku nak pindah negeri lain. Pening tuan-tuan, duit tak cukup nak pindah pula. Banyak lagi kerja nak fikir tuan-tuan lah. Pindah apa, kecuali darurat apa macam negara lain berperang dan seumpamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita beri laluan azan ya? Setelah azan kita akan sambung. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ambillah iktibar dan pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi untuk kita mempertingkatkan amalan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkukuhkan lagi manhaj nabawiyah dan aqidah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga istiqamah dalam manhaj aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dan pada akhirnya dalam bulan Muharram ini tuan-tuan, berlaku beberapa sejarah, tertulis beberapa sejarah yang besar. Kita sebut di sini untuk dengar dan ambil pengajaran. Pada awal bulan Muharram, tapi tahun 1318 Hijrah, 1318. Sekarang ini kita 1447. Yang ini 1318. 1318. Maknanya dah berapa tahun tu kan? 100 tahun lebih kan? Ke 200 tahun? Benda dah lama lah juga. Ya. Kalau tahun Masihinya menyamai 1900. 1900. 1900. Kita dah 2025. Ya. Baik. Maka di saat itu Sultan Kerajaan Uthman, iaitu Abdul Hamid Al-Thani, Sultan Abdul Hamid Al-Thani telah mengeluarkan ketetapan dan arahan dengan pembinaan landasan kereta api ke bumi Hijaz untuk membawa dan khidmat orang-orang yang pergi buat haji di sana. Dia nak buat di pada tempat dia tu, tempat pusat kerajaan Osmaniyah, sampai ke Tanah Haram, kereta api, landasan kereta api. Dan usaha ini memakan masa hampir 9 tahun. Tetapi sayang tuan-tuan, selepas itu usaha itu rosak, tidak tercapai apabila berlakunya dipanggil Thawratul Arabiyah, revolusi Arab. Bila berlaku peperangan dunia, perang dunia berlaku, maka muncul di sana dipanggil Thawratul Arabiyah, revolusi Arab. Arab bangkit, dia kata dia tidak menyokong sistem ni kerajaan Osmani. Negara-negara yang Arab kan ni hanya hak untuk orang bangsa Arab saja, seolah-olah Islam tu untuk Arab saja. Jadi revolusi Arab ni berlaku pada masa itu, dan mereka menentang segala usaha kerajaan Osmaniyah, sampai benda macam ni pun mereka rosakkan. Ya. Itu bila bermulanya perang dunia ni berlaku sebenarnya untuk menghancurkan kerajaan Osmaniyah. Walaupun pada akhir-akhir kerajaan Osmaniyah ni tuan-tuan, memang berlaku sedikit huru-hara, ya, berlaku huru-hara. Tetapi masih lagi ada usaha untuk khidmat pada umat Islam seluruh dunia. Itu jasa kerajaan Osmaniyah. Dia tak kira kau bangsa apa pun, ya, tak kira kau macam mana pun, sebab dia berpegang konsep dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok kezaliman yang berlaku terhadap umat Islam pada hari ini, seperti di Palestin dan di lain-lain, sebenarnya tidak ada yang sehebat seperti kerajaan Osmaniyah dahulu. Zaman pemerintahan Osmaniyah dahulu, kalau berlaku kezaliman terhadap umat Islam di mana-mana kawasan, mereka akan selesaikan dan akan berjaya. Sebab apa? Sebab Islam, kuasa Islam, kerajaan Islam dahulu sangat gagah, sangat kuat dan berpengaruh. Ya.
Dan terutama sekali kerajaan Osmaniyah adalah kerajaan Islam terakhir di dunia ini. Kita tak tahulah akan muncul balik khalifah yang baru, wallahu a'lam. Tapi jasanya banyak. Dan mereka ni, raja-raja kerajaan Osmaniyah ni, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah macam kita. Mereka berakidah macam kita berakidah sama. Fiqh mereka pun sama macam kita fiqh. Cuma mereka mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Tasawuf, mereka bertasawuf, kita bertasawuf. Tapi kuasa ini hilang, kekuatan ini hilang bila berlakunya Al-Thawratul Arabiyah, revolusi Arab bangkit, dibantu oleh orang kafir daripada Ingiltera dan barat dan negara barat. Akhirnya Yahudi dapat menguasai Palestin. Sampai ke hari ini kita bising macam mana pun, mereka menguasai di sana. Jadi usaha pembinaan landasan kereta api ini mula-mula dilakukan usaha ini pada bulan Muharram pada tahun yang dinyatakan tadi. Ini usaha untuk memberi khidmat kepada manusia, terutama kepada al-hujjaj, orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah haram, ya, untuk memudahkan perjalanan. Dan pada bulan Muharram ini juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada 10 Muharram dipanggil Yaumu Ashura. Yaumu Ashura iaitu pada tahun 61 Hijrah. Pada 10 Muharram, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram tahun 61 Hijrah, syahid Imam Sayyidina Husain, anak kepada Sayyidina Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di wilayah Karbala. Dan dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, dibunuh oleh orang zalim di Karbala pada tahun 61 Hijrah, pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dibunuh dan mati syahid, dikira syahid. Kerana syahid ini dianggap syahid adalah orang Islam yang mati kena bunuh. Walaupun kalau ada yang berlaku pembunuhan itu, syahid zalim itu berlaku bukan sebab peperangan dengan orang kafir, tetapi dibunuh syahid zalim adalah syahid kalau diterima oleh Allah Ta'ala. Pahalanya menyamai pahala orang mati syahid, cuma hukum urusan jenazah dia berbeza. Orang yang mati syahid sebab peperangan Islam perang kafir, dia mati syahid, urusan jenazah dia lain macam kita. Tidak perlu dikafankan, dimandikan, dikafankan, dilakukan solat jenazah, terus ditanam dengan pakaian-pakaian yang berlumuran darah itu dalam tanah. Itu memuliakan orang yang mati syahid dalam peperangan. Di sana ada syahid dari segi hukum kedudukan, pahalanya menyamai orang mati syahid seperti itu, iaitu orang yang mati kena bunuh secara zalim, bukan disebabkan peperangan dengan orang kafir, tapi dibunuh secara zalim, seperti yang berlaku pada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu berdoa mohon kepada Allah supaya mematikan dia dalam keadaan syahid di negara Nabi dia, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya doanya makbul. Sayyidina Umar ketika jadi imam solat subuh, ada orang Majusi di belakangnya solat jugalah, konon-kononnya menipu. Dia solat, tengah jadi imam solat tu ditikam Sayyidina Umar. Selepas itu mati Sayyidina Umar. Dikatakan 3 hari lepas itu mati Sayyidina Umar. Maka ulama berkata syahid Sayyidina Umar, bukan syahid peperangan, syahid mati kena bunuh secara zalim. Jenazah dia diuruskan macam biasalah, bukan seperti syahid medan perang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, itu kelebihan orang mati syahid. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia dalam kubur tidak diazab, di akhirat sudah diazab. Bini bersih, suci bersih, dihimpunkan seperti orang-orang yang bertakwa, dihimpunkan bersama para anbiya. Sebab apa? Sebab dia mendapat syahadah syahid yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Pada hari yang ke-10 bulan Muharram, Sayyidina Husain pun mati dibunuh secara zalim
dan syahidlah dia Sayyidina Husain. Dan ini antara sejarah yang menyedihkan kita. Cuma kita boleh ambil iktibar pengajaran, sebab Sayyidina Husain pergi ke tempat itu untuk mendamaikan satu perkara, tapi telah kezaliman telah mengatasi dia, menguasai dia, akhirnya dia kena bunuh. Yang bersama dengan Sayyidina Husain bukan dia seorang je kena bunuh, lebih kurang 30 orang yang bersama dengan dia, saudara mara dia, anak-anak saudara dia, budak-budak kecil yang dalam susuan pun dibawa sekali, semua kena bunuh, tuan. Bukannya Sayyidina Husain seorang saja, saudara-saudara dia yang dia bawa hampir 30 budak-budak kecil, bunuh, habis bunuh. Tapi yang dahsyatnya Sayyidina Husain dibunuh dengan cara kepalanya dipotong dari penggal dan sepak-sepak oleh mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi umat Islam. Dan peristiwa yang menyedihkan ini menunjukkan kepada kita itulah cabaran seorang pendakwah, seorang yang berkhidmat pada agama. Setiap yang ingin kebaikan akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peristiwa yang menyedihkan ini berlaku pada hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Ya, walaupun belum sampai lagi hari yang ke-10, kita sebut awal-awal pengajarannya begitulah, tuan-tuan. Kesabaran berdepan dengan cabaran dunia, agama, realiti kehidupan sebagai seorang mukmin muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak jadilah macam Syiah. Syiah pelik pula. 10 orang nanti dia buat upacara apa? Meratap kesedihan atas kematian Sayyidina Husain. Ya Husain, ya Husain. Kita tak adalah macam tu. Itu Syiah. Sampai mereka torih badan mereka, seksa badan mereka. Jadi banyak lagi lah sejarah yang berlaku pada bulan Muharram ini. Tak sempat kita nak sebut semua sekali di sini, tuan-tuan. Semoga tahun baru kita kali ini, tahun Islam kita yang baru ini, membuka lagi, kita dapat lagi meneruskan lagi perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama sekali berkaitan dengan ilmu agama. Itu nombor satu. Sebab zaman sekarang zaman fitnah, maka perkasakanlah majlis ilmu agama, terutama sekali ilmu akidah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan pada malam ini sempena awal Muharram dan bulan tahun baru Islam ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimanfaatkan dan dapat disebar-sebarkan. Wallahu a'lam.